Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Garis Krisis, sebuah platform di mana membincangkan tentang isu-isu global yang membentuk dunia hari ini. Di dalam episod hari ini, kita akan menyusuri ataupun membincang dengan lebih terperinci lagi tentang perubahan sosial dan juga kemajuan manusia, iaitu pendidikan. Dan di dalam episod ini juga kita akan memfokuskan tentang salah sebuah negara yang dinamakan sebagai Uganda. Uganda ataupun dikenali sebagai Mutiara Afrika bukan hanya terkenal disebabkan oleh sejarahnya dan juga keindahan alamnya, malah ianya sangat terkenal dengan ketabahan rakyat Uganda sendiri. Seramai 15 juta kanak-kanak yang sangat desperate to have good education in their life. Tetapi malangnya, niat dan hasrat ini tidak dapat mereka perolehi akibat oleh konflik dan persengketaan yang terjadi di negara-negara yang bergolak di sekeliling mereka. Ditambahkan pula dengan isu-isu pelarian yang datang untuk mendapat perlindungan daripada negara mereka seperti di Selatan Sudan dan juga di Kongo ataupun Republic of Congo. Tetapi di setiap krisis dan di setiap masalah yang dihadapi oleh negara yang bernama Uganda ini, terdapat sebuah harapan ataupun satu harapan yang mereka inginkan. Dan harapan inilah yang dibawa oleh Barisan Harapan Pekerja Kemanusiaan, dan hari ini Garis Krisis telah menjemput salah seorang yang sangat ataupun yang telah menyerahkan diri beliau kepada kerja-kerja kemanusiaan. Dan Alhamdulillah kita bersama-sama Cik Naimah Rafiqul Islam pada hari ini untuk membincangkan ataupun apakah cabaran yang dihadapi oleh beliau di dalam memberi harapan kepada mereka di Uganda, insya-Allah. So, Assalamualaikum Cik Naimah Rafiqul Islam. Waalaikumsalam. Seorang pekerja kemanusiaan yang sangat popular kalau saya tengok di dalam media sosial dan sebagainya, sangat popular, dan saya difahamkan Cik Naimah sendiri baru pulang daripada Uganda. Ya, mungkin boleh terangkan sedikit tentang apakah latar belakang Cik Naimah dan juga apakah kenapa pilih Uganda? Kenapa pergi ke Uganda? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ramai yang kenal Naimah daripada isu Palestin. Jadi perjalanan Naimah bermula adalah daripada Palestin itu sendiri. Naimah aktif dalam bidang kemanusiaan apabila timbulnya isu perang di Gaza. Sebelum ni memang pernah juga aktif tapi tidak sampai turun ke padang. Tapi Masya Allah sebab ada rakan seperjuangan yang sama-sama memberi semangat. Dan of course apabila berlakunya isu di Gaza ini, bukan sahaja aktivis tetapi malah semua orang mengambil tempat dalam memainkan peranan masing-masing. Contohnya seperti influencer. Kalau anda bukan influencer juga, rata-rata kita boleh nampak di mana kita bercakap soal kemanusiaan. Jadi itu adalah satu permulaan di mana Naimah ceburi bidang ini. Dan Masya Allah, Allah Maha Baik di mana rezeki Naimah apabila berada di platform TikTok. Ramai orang mengenali Naimah daripada situ, dan Naimah, rakan seperjuangan Naimah, I will not hide this, but of course my mentor is Puan Lila sendiri, sebab Naimah memang follow Puan Lila daripada boleh dikatakan 7 tahun yang lepas, ya. Sebab kita dalam bidang fashion, ya. Kenal Puan Lila dalam bidang fashion, Masya Allah. Jadi bila nampak kerja murni yang Puan Lila buat sendiri, benda tu memang menjadi satu inspirasi untuk Naimah. Tapi tak sangka ianya menjadi satu titik permulaan daripada isu Palestin. Kadang-kadang bila orang kata popular Naimah, tapi kadang-kadang sedih nak bagi tahu yang kepopulariti ini bermulanya daripada Palestin. Menumpang glamour daripada kisah kesedihan, keperitan
daripada darah Palestin. So all credit goes to Palestinian. The only reason I'm here today because of Palestinian. Alhamdulillah. So Naimah, kalau kita tengok banyak misi-misi yang telah dilaksanakan oleh Naimah sendiri di beberapa buah negara. Kalau kita tengok di Bangladesh, di Egypt, di Jordan dan sebagainya. Tetapi kenapa kali ini memilih Uganda dan apakah misi yang dilaksanakan, apakah harapan Naimah bila melaksanakan misi di negara Uganda sendiri? Okey. Kalau sebut soal Uganda tu, kita akan, ini Naimah sendirilah bila sebut Uganda, Afrika, automatically akan terbayang anak kecil. Anak kecil di mana bila sebut je Afrika ke Nigeria ke, kita akan terbayang anak kecil yang perutnya besar, kurus kering, tinggal tulang. Jadi negara Afrika ni adalah sentiasa menjadi satu keinginan untuk Naimah pergi sendiri dan melihat sendiri. Tapi perspektif orang bagi tahu bahayanya. Ya, bahaya nak kena pergi. Itu cabaran yang Naimah lalui. Yes, betul. Sebelum nak pergi tu nak kena ambil yellow vaccine. Yes, yellow vaksin dan sebagainya. Keluar pula berita Ebola tersebar, macam-macam penyakit tersebar. Tapi kita dah buat komitmen dengan orang kat sana yang kita akan datang untuk tengok keadaan dan memberi sedikit bantuan. Jadi of course ada kekangan daripada keluarga untuk bagi tahu jangan pergi, bahaya kan. Betul, nak bahayakan diri sendiri. Tapi again, bila menjadi seorang aktivis ni, bahaya tu kita letak tepilah. Sebab kita barisan hadapan dan kita menjadi orang pertama yang untuk menyampaikan kisah mereka kepada orang ramai. Kita bercakap tadi tentang harapan, ya. Semestinya bila Naimah pergi ke Uganda, Naimah membawa satu harapan terhadap kanak-kanak dan masyarakat ataupun rakyat di Uganda. Ya? Dan semestinya projek-projek yang akan dilaksanakan ataupun telah dilaksanakan adalah merupakan satu projek jangka masa yang panjang. Apakah projek jangka masa panjang yang dilaksanakan oleh Naimah sendiri? Bila Puan Lila bercakap tentang harapan, subhanallah, harapan tu jelas terpancar di wajah kanak-kanak apabila Naimah sampai naik van, buka tingkap kita nak video. Subhanallah, mereka sangat teruja menerima kami, menerima kunjungan di sana sebab mereka tahu kalau orang luar datang ni pastinya mereka bawa bantuan. Pastinya mereka datang untuk memberi harapan. Untuk sesuatu pasti mereka datang. Jadi the excitement in their eyes tu, Masya Allah. So that's the only moment I think like, subhanallah, aku di tempat yang betul, they need us. The excitement, diorang macam sangat teruja, subhanallah, tak boleh nak bayangkan dengan kata-kata, menjerit semua tu, lompat-lompat, kejar kereta, Masya Allah. Jadi apabila Naimah pergi dengan sana, apa yang Naimah sangat-sangat teruja adalah adab. Masya Allah, Naimah pergi ke banyak negara macam Puan Lila tahu ke India, ke Bangladesh dan sebagainya. Tapi subhanallah, the adab yang diorang ada ni commendable. Contoh kalau bila kita bagi makan ni, ya. Kalau kita tengok negara lain kan berebut-rebut kan sampai kita pun nak pengsan kan. Macam mana di Uganda? Kita pergi ke camp Syrian refugee camp tu, macam kita dah memang habislah kita kena serang. Dah nak mati dah kita. Di India tu memang nyawa di hujung Allah. Betul. Macam mana di Uganda sendiri? Di Uganda tu tak tahulah macam mana mereka boleh ada disiplin yang sebegitu. Dia punya pengetua lah dekat sana, macam pengawas dia kat sana. Pandang je, terus semua diam. Masya Allah. Selagi kita tak hulur, contoh potong tembikai, selagi kita tak hulurkan tangan kita dulu, mereka takkan hulurkan tangan mereka. Subhanallah. Beratur ni kalah kita punya anak-anak yang beratur di sekolah-sekolah kebangsaan dan private di sini. Masya Allah. Beratur, satu barisan lurus, tak ada. Sangat disiplin. Masya Allah. Bayangkan kalau anak-anak seperti ini
kita boleh bentuk mereka, pasti mereka menjadi seorang yang sangat berjaya di dunia ni. Betul. Saya banyak melihat video-video terdahulu, melihat bagaimana mereka beratur dengan lurus kan. Jadi saya ingat, adakah ini adalah satu yang telah jangan bengkak-bengkok, jangan bengkak-bengkok. Sebab kita tahu daripada negara-negara lain kita lihat betapa susahnya. Tetapi macam Naimah katakan bahawa adab mereka sangat tinggi. Allah, dan rasa bersyukur tu teramat tinggi. Bagi nasi, kita bagi nasi, daging. Tak ada sebutir nasi yang tinggal dalam pinggang. Bila tengok tu, Masya Allah. Masya Allah. There is a lot that we need to learn from them. Sangat teruja, Masya Allah. Adakah kerana kemiskinan ataupun keadaan yang sangat tertekan menyebabkan mereka sangat menghargai apa yang mereka dapat? Itu adalah salah satu faktor juga. Dan Naimah, I believe now, after seeing all this, I believe that they want to be seen. They want to be recognized. That is what I feel. Sebab macam ni, Naimah pergi, Naimah nampak, Naimah recognize je. And then I will come to the screen and I will tell you all betapa beradabnya mereka. Subhanallah. Goosebumps bila Naimah cakap pasal keadaban. Sebab mereka ni tidak mempunyai ataupun tidak ditonjolkan. Kebanyakan hanya bercakap tentang pergolakan ataupun kanak-kanak di negara-negara yang lain. Tetapi kalau kita bercakap tentang Uganda dan negara-negara Afrika, Ethiopia dan sebagainya, ia seperti ataupun seolah-olah disenyapkan. Betul tak? Betul. Jadi kenapa? Apa yang Naimah boleh cakap sekarang ni, mungkin mereka kurang exposure dan mungkin kerana situasi keselamatan di sana tidak ramai aktivis yang mahu turun padang untuk bagi tahu apa yang sedang berlaku di sana. Sebab orang ada perspektif negatif terhadap mereka ini, boleh dikatakan mereka ni ganas ataupun mereka ni kan negara mereka tak selamat. Macam kami tim AICT juga pergi ke sana dengan preparation yang penuh. Kita ada orang jaga escort dan sebagainya. Kita, of course, but this is my first time being to an African country. So takut juga, tapi Masya Allah mereka sangatlah friendly, baik langsung, tak ada apa-apa keinginan yang tidak diingini berlaku, kejadian yang tidak diingini, Masya Allah. Macam mana Naimah, kalau kita tahu di dalam setiap media mengatakan bahawa penyakit ataupun wabak amat sinonim dengan Afrika. Macam mana Naimah pastikan supaya wabak tu ataupun tiada jangkitan? Adakah setengah tu macam alamak takut nak pegang kanak-kanak tu, takut nak dekat, takut dijangkiti wabak dan sebagainya. Macam mana Naimah cuba mengekalkan jarak ataupun tak peduli? Pegang je lah sebab dah di lapangan tu, pegang je lah, dukung je lah mereka. Apakah reaksi Naimah di lapangan? Of course, sebagai aktivis kemanusiaan, keselamatan kita, kesihatan kita adalah the priority. Kita kena utamakan. Sebab of course bila kita sendiri jatuh sakit nanti siapa nak buat kerja kan? Tapi of course kita ambil all the precaution, ubat, suntikan dan sebagainya, everything is done. But bila dah sampai dekat sana, bila nampaknya anak-anak yang tidak berdosa, anak-anak yang kecil yang comel macam tu, memang dah tak ingat dah. Memang ada guideline diberi, kita tak boleh ini. Tapi bila sampai sana dia naturally kan, daripada dalam diri dah tak peduli dah. And of course penyakit, wabak dan sebagainya bukanlah apa yang mereka minta ataupun apa yang mereka cari. Tetapi keadaan di sana yang menjadikan situasi itu seperti itu. Macam contoh macam air. Krisis paling utama adalah air kat sana. Di zaman 2025 ni masih ada lagi keadaan di mana mereka ambil air di dalam parit yang berlecak tu. Kemudian? Air itulah yang mereka akan minum, mandi, cuci muka, ambil wuduk dengan air itulah. Kalau tak ada air kat lecak tu, kalau tak hujan, tak ada air kat lecak, macam mana? Tak ada air hujan ke, buat bekalan ke, wallahu alam. Tapi bila Naimah sendiri pergi menyaksikan, buat biasanya keadaan tengok air tak ada tu biasanya ingatkan dalam National Geography, dalam kita punya dokumentari tu di negara Afrika ni kita fikir macam tu, ingatkan okey mungkin ada certain area. Tapi area yang Naimah pergi ni bukanlah area yang macam terlalu daif, tidak. Area yang okey ada orang jaga, which is ada satu hand pump yang diwakafkan sebelum ni oleh penyumbang yang lain. Dalam satu perkampungan tu ada lebih kurang 500 keluarga. Bayangkan 500 keluarga tu hanya sebuah hand pump sahaja dan malangnya hand pump itu juga rosak, which is kita document everything. Memang rosak dan mereka terpaksa jalan
lebih kurang 20 minit untuk pergi ke lagi satu hand pump yang ambil air pakai perigi tu kan. Ada yang kita panggil bath hole ya. Ambil air pakai tu, itu salah satu punca lagi. Dan air tu adalah boleh dikatakan tercemar sebab dia terbuka. Berapa jauh daripada kampung tu? 20 minit perjalanan. 20 minit perjalanan. Jadi soalan tu Naimah dah ajukan juga, andai kata hujan ke, air tak ada ke. Tapi Masya Allah, Allah tu maha besar. Air di parit tu tak pernah kering walaupun kotor. Dan air tu jugalah diminum oleh anjing, diminum oleh lembu. Air tu juga diambil oleh anak-anak itu. Masya Kalau Naimah dapat saksikan benda tu sendiri kan, rasa Allahu Akbar, rasa bersyukurnya kita ya. bersyukur dan tertanya pada diri sendiri, di manakah dunia ni ya Allah? Kenapa orang ramai tak aware pasal benda ni? Sedangkan di pelosok dunia, merata pelosok dunia, ramai sangat orang yang mewah. Tapi kenapa saudara Islam kita di Uganda ini tercicir? Sampaikan nak dapatkan bekalan air bersih pun mereka tak mampu. Apa ni Naimah, adakah sebab the international community tak nak memberi perhatian kepada mereka, ataupun mereka tidak sendiri mengambil inisiatif untuk memawarkan ataupun memberitahu, atau macam mana? Ataupun international community memang tak nak pergi? Kalau dengar Afrika tu tak nak pergi. Macam mana? Apa pendapat Naimah? Naimah tak boleh nak komen banyak pasal tu sebabnya itulah question mark di kepala Naimah. Kenapa? Kenapa? Bukannya kisah Afrika ni bukannya hari ni. Kisah Afrika lebih tua daripada kisah Gaza. Besar daripada sejak azali lagi berlakunya krisis ni. Tapi tiada kesudahan. Kalau tiada kesudahan pun tiada bantuan yang sewajarnya mereka dapat. Apa yang Naimah boleh cakap sekarang. Macam pendidikan. Tujuan kami AICT pergi di sana, main concern is about pendidikan. Bila pergi sana kami disambut dengan bacaan Quran. Subhanallah. Bacaan Quran dan bacaannya begitu fasih sekali. Dan apabila kami dibawa ke classroom mereka, Allah, classroom mereka, reban ayam nenek kita lagi cantik. Papan tanda berlubang-lubang. Mereka ada 3, di kampung yang Naimah pergi ni mereka ada 3 classroom. Tiga classroom tu kalau ada angin kuat sikit memang terbang. Dan dalam satu classroom tu classroom tu sangatlah kecil, tapi ada dalam 35 orang student yang duduk di bangku, berhimpit duduk di lantai. Tapi tetap semangat mereka belajar. Subhanallah. Macam mana dengan tenaga pengajar? Cikgu-cikgu, adakah mereka diberi gaji untuk mengajar? Itu adalah salah satu cabaran juga untuk kira macam ketua kampung di sana. Mereka yang menguruskan pembelajaran di sana, mereka bagi tahu disebabkan mereka tiada dana untuk membayar gaji cikgu. Cikgu tak datang. So mereka anak-anak ni of course tercicir daripada pembelajaran mereka sebab diorang perkampung yang Naimah pergi ni dikawal oleh ataupun dijaga atau diuruskan oleh salah seorang influencer daripada Uganda itu sendiri. Becker nama dia kalau anda kenal. Becker ni yang menguruskan sekolah di sana, dan Becker ni adalah salah seorang the most followed man in Uganda. Subhanallah, beliau mempunyai lebih daripada 1 juta pengikut di Instagram. Wow. Jadi dia ni adalah the main point untuk memberitahu kepada dunia, this is the situation in my village. This is the situation. So he will be keep on posting, and cara diorang ni dibiayai adalah dengan raise fund. Tapi oleh Baker ni. Oleh Baker ni sendiri. Jadi kita ada one-to-one conversation dengan Baker ni. So Baker ni bagi tahu kekangan dia. Sebab apabila social media ni all about zaman viral. Pernah satu ketika dia viral, video sampai 30 million tontonan ya. Video viral. So bila video viral, dia pun ambil inisiatif untuk kumpulkan anak-anak ni untuk belajar, sebab dia dapat respon. Dia respon melalui GoFund je. So mula-mula tu GoFund tu ramai orang support, bantu dan sebagainya. Tetapi apabila zaman viral kan, bila dah tak ada orang bagi sumbangan, view pun dah turun dan sebagainya, dia jadi stuck. Aku dah ambil komitmen ni, dah kena jaga dekat classroom tu, maksudnya kat sekolah tu ada 250 orang yang dia jaga seorang.
250 orang ni setiap hari perbelanjaan untuk jaga 250 orang ni adalah 400 USD. Setiap hari Setiap hari lebih kurang dalam 1,500 ke 1,600 ringgit lebih kurang if I'm not mistaken. So dia perlukan dana ni setiap hari untuk bagi makan dan sebagainya lah. Tapi sekarang ni dia kata, Naimah, I believe God send you to us to look at our situation because my hand is very tight. I don't know what to do. I'm gambling with my life, with the children. So Masya Allah bila naik tengok tu dia bukan sahaja jaga anak-anak yang kecil tapi dia jaga anak-anak yang kurang upaya dengan pelbagai disability, penyakit. Ada anak-anak yang berpenyakit yang mereka tak bagi kita dekat, dia kuarantin di dalam bilik. Kita tak tanya further apa penyakit dan sebagainya. Cuma dia kata, oh this is quarantine room. So mungkin ada apa-apa penyakit juga. Jadi Masya Allah, Naimah kata, Naimah ni menjadi perantaraan antara Uganda dan juga viewers Naimah. Ataupun siapa yang dengar video Naimah, tengok apa Naimah buat kan. Jadi itulah Naimah hari ni berada di sini untuk bagi tahu dengan penonton, untuk viewers. Inilah keadaan di Uganda sekarang ni. Berbalik kepada tugasan Naimah on the ground kan. Kalau kita tengok kebanyakan pekerja kemanusiaan ni dia pergi, dia bagi bantuan, one off punya bantuan, takat-takat gambar tu balik. Macam mana dengan the sustainability? Kita tak naklah mereka ni asyik minta je kan. Tak naklah hari-hari asyik minta, asyik call kita minta kan. Apakah jangka masa panjang dari segi pendidikan untuk anak-anak di Uganda? Okay, macam kami di AICT, kami ada satu prinsip di mana kami committed dalam menjadikan kita punya beneficiary sebagai zakat giver, not zakat receiver. Okay. So kami di AICT sentiasa fokus pada sustainability project, which is, of course, bila di Uganda ni kita akan cakap soal pendidikan ya. Kita fokuskan pada pendidikan sebab kalau kita tak pupuk benda tu daripada mereka muda, daripada mereka kecil, sampai bila-bila pun mereka akan jadi zakat receiver. Mereka akan meminta-minta. Jadi kami nak betulkan daripada akar umbi ni di mana kami fokus kepada pendidikan sekarang ni. Sebab mereka Masya Allah, andai kalau seorang kanak-kanak boleh menghafal Al-Quran, tak mustahil untuk mereka belajar pendidikan yang lain ya. Betul. Jadi bila kami ke sana sekarang ni, macam Kak Lila kata tu betul sangat. Merata-rata sebenarnya mereka lebih kepada pergi untuk one off bantuan, tangkap gambar ya. Dan lepas tu balik habis. Kita balik. Lepas tu orang tu call ke tanya ke, kita dah takut dah. Dah takut dah. Tak ada duit dah nak bagi. Betul, tak ada duit dah. Tak cukup duit dah. Pergi kat tempat lain pula. Tak bantuan je. Ni apa ni asyik call je ni. Betul. Sebab tu bila kita pergi kat negara-negara ni kan Naimah, kita dinasihatkan jangan bagi nombor telefon. Jangan bagi nombor telefon. Tapi kita ni tak sampai hati. Betul. Macam mana? Apa yang dihadapi oleh Naimah sendiri tengah mengalami kan. Where are you when you come back? Jadi Masya Allah. Tapi yalah kita ni tak adalah sombong melagak sangat. Kita kesian kadang-kadang. Bagilah. Tapi Naimah dengan Baker sendiri sekarang ni committed ya. Okay. Nak kata perbelanjaan yang kita bukannya nak buat sekolah mewah, sekolah ber-air condition. Sebab kita tahu kemampuan kita. Dan tujuan kita bukan nak bagi kemewahan kepada anak-anak ini, tetapi nak bagi sebuah kemudahan. The basic need of the children. At least macam 3 buah kelas ni, insya-Allah Naimah kata kalau kita ni ada strategi yang betul, satu sistem yang betul untuk kita tubuhkan sekolah dan ada sistem di mana cikgu dibayar gaji, insya-Allah anak-anak ini adalah menjadi harapan kepada negara mereka sendiri. Dan bukan saja negara mereka sebab of course we are Muslims kan, mereka akan menjadi khalifah di masa akan datang. Dengan attitude yang Naimah ceritakan tadi tu memang impressive kan. Very hardworking. Bayangkan Naimah so far tak pernah nampak lagi yang pergi ambil air tu mak-mak dia orang. Yang pergi ambil air tu adalah anak-anak kecil semua. Bekas dia orang bekas warna kuning ya, botol air warna kuning yang kita tengok selalu dekat TV. Bekas air warna kuning, warna putih. Berapa umur? Lebih kurang berapa umur? Lingkungan umur daripada 4 tahun ke 12 tahun macam tu. Dan mereka ni ambil air ni dengan bekas air yang dah berkeladak, dah berlumpur. Dan itulah bekalan air yang mereka gunakan. Botol air yang mereka gunakan. Inisiatif pertama Naimah cakap, aku nak bagi dia orang botol air yang baru. Bekas air yang baru. Pun cukup. Tolonglah, minumlah. So dia kata air pun kotor bekas apa-apa. Betul juga.
Dia tu water of security. Apa bekas yang bersih, betul lah. Jadi Masya Allah mereka angkat air ni dua kiri kanan jalan kiri. Masya Allah Naimah sendiri experience benda tu dengan anak-anak ni semua beratur dia pergi ambil air seronoknya. Gini pergi ambil air. Pam air ramai beratur kan, malah nak tunggu yang lain-lain pergi ambil air kat parit tu. Ambil air kat parit tu. Lembu tengah minum, anak pun ambil. Allah. Aduh. Dan yang peliknya mereka ni yang sakit tu kan. Ada juga disease kan, tapi yang lain hidup juga dan membesar. Betul tak? Ya, kan? Betul tu. Mereka dah immune agaknya. Ya. Kalau kita duduk sana sehari dua mungkin satu sakit. Saya pernah dulu masa saya di Afrika, makanan mereka tu yang saya tahulah dulu, pisang lenyek adalah makanan utama. Pisang adalah makanan utama mereka. Ada satu situasi di mana budak perempuan ni mungkin dalam umur 12 tahun macam tu. Dia jual pisang dalam satu ni. Jual pisang. Jadi tim kami pergi tanya-tanya pisang tu, borong pisang tu Borong pisang apa tu? Pisang apa tu? Pisang emas. Pisang emas kecil-kecil Borong pisang tu, bagi dia duit, bagi tahu semua kita nak bagi-bagi. Budak tu punya happy. Kami ada video tu. Meloncat budak tu peluk kami punya tim ni. Sebab beli pisang. Dia menangis. Dia kata Allah, ni kalau dia seminggu baru habis kot pisang ni kalau dia. Tapi bila kita pergi beli sekali tu kan, Masya Allah dia orang punya happy tu. Itulah kedaifan mereka di sana. Sedangkan makanan utama mereka adalah pisang. Tapi tak mampu untuk beli. Yes, betul. Maksudnya jualan tu kan, nak habiskan jualan tu mungkin ambil masa yang sangat lama. Sebab yelah, dia pun berada di perkampungan miskin kan. Agaknya memang tak ada orang nak beli. Tapi bila kita borong tu, Masya Allah mereka sangat-sangatlah gembira. Dan satu benda lagi Naimah amazed dengan negara Afrika ni. Selalunya Naimah ke India, ke Bangladesh. Macam Puan Lila sendiri pernah pergi dan Puan Lila nampak rumah mereka dibina daripada pelepah daun, buluh, kayu-kayu dan sebagainya. Tapi Masya Allah bila pergi di Uganda ini, Naimah kata wow kaya. Kat Malaysia pun tak macam ni maksudnya. Mereka bina rumah menggunakan batu bata. Dan Naimah kata banyak duit. Banyak kita duit. First time pergi banyak duit buat rumah batu bata. Rumah kampung aku. Kalau kita tengok some of the country tu dengan tanah tu, dengan ada di Nepal tu dengan maaf cakap tahi lembu. Tapi yang ni bila Naimah kata bila Naimah bercakap dengan baker kan, baker how can they afford to buy these bricks and you don't know the story. Apa storynya? InsyaAllah di mana dia bawa pergi kat belakang rumah yang bila rumah terbit, rumah kecil je, kecil comel. Belakang rumah tu mereka buat sendiri batu bata tu. Astagfirullahaladzim. Kami daripada di Uganda ini, mungkin seluruh Afrika juga begitu, Naimah tak pasti. Diorang tanah warna merah. Tanah merah, betul. So tanah tu sendiri daripada mana-mana lah diorang dapat, diorang acuankan. Proses pengacuanan tu kami lihat sendiri. Diorang letak, buat acuan, keringkan dan diorang guna sistem bakar. Very the traditional one. Ambil satu macam besar punya, adalah sistem dia, dia ada gambar dia semua. Dia akan bakar batu tu, bila batu tu jadi kena dengan batu tu lah dia akan buat rumah. Masya Allah kata. Sebab betapa dia orang dedicated untuk nak hidup kan. Mungkin bahan kayu tak ada ke, dia orang gunakan batu. Inisiatif dia orang rajin, usaha dia orang. InsyaAllah. Masya Allah. Ya, betul. Dan nampak rumah dia, wow, rumah dia berdiri teguh at least. Tak adalah hujan badai ribut kena tiup macam kat India kita selalu tengok Betul. Banjir je habis sekali jalan. Tapi di sana Masya Allah berdiri teguhlah rumah mereka. Walaupun dalam rumah, na'udzubillah, menunjukkan betapa rajinnya and hardworkingnya mereka. Anda kata mereka diberi satu peluang untuk kehidupan yang lebih selesa dan kewangan yang lebih dapat menjamin kehidupan mereka. Saya pasti mereka dapat pergi sangat jauh. Jadi Naimah, kita tengok sampai bila mereka harus berharap kepada bantuan-bantuan NGO dan sebagainya. Mana perginya kerajaan mereka? Adakah mereka mendapat bantuan daripada segi kewangan? Kalau kita tengok di negara-negara ataupun negara kita sendiri, banyak mendapat bantuan-bantuan kan. Adakah mereka mendapat bantuan ini daripada kerajaan mereka? Bantuan yang mereka dapat mungkinlah sangat minimum dan mungkinlah ramai yang tercicir kerana mungkin keadaan politik di negara mereka, keadaan ekonomi dan sebagainya.
Tapi bila kita bercakap soal pemimpin dunia, pemimpin negara, it will never end. Sebab ialah pemimpin sentiasa bertukar, sistem sentiasa bertukar, ikut protokol, ikut ini, ikut step dan sebagainya, sampai ke sudah orang-orang tu pun arwah nak tunggu sistem dan implementation. Apa yang kita sebagai aktivis ataupun kita sebagai, bukan saja aktivis, kita setiap seorang daripada kita kena mainkan peranan, because it's all about humanity. Step kecil yang kita ambil sekarang ni adalah kita mulakan daripada pendidikan, sebab bila adanya pendidikan akan majulah sebuah negara ataupun seorang individu tu sendiri akan maju apabila adanya pendidikan. Dan krisis utama bukan saja di Uganda, di Bangladesh, di India dan di negara-negara third country ni adalah pendidikan. Sebab kita tengok juga ada juga orang-orang yang sangat berjaya walaupun dia daripada third world country ni. Sebab apa? Because they are educated. So bayangkan kalau kita mainkan peranan kecil sedikit, at least kita sama-sama bantu untuk adakan sekolah, sistem pendidikan yang betul. Bayangkan mereka sendiri boleh ubah masa depan mereka, tak perlu tunggu pemimpin. Sedikit tentang fasiliti perubatan. Macam mana Naimah? Adakah doktor yang datang ataupun doktor NGO yang datang berkampung di situ untuk beri perubatan? Macam kami, bila kami melawat perkampungan di Uganda ini, sepanjang perjalanan tak terlihat oleh mata kasar ni hospital ke klinik ke, tak ada. Bila ditanya oleh Baker bagaimana dengan perubatan mereka, kata kena jalan sangat jauh, kena drive lah. Lebih kurang lingkungan 60 km tak ada apa-apa hospital dan sebagainya. Jadi tim kami AICT juga ada inisiatif di mana insya-Allah kami akan adakan mobile clinic. Mobile clinic which is kami akan pergi kampung ke kampung at least seminggu sekali, ya, sebulan 2 kali. Mereka boleh refer kepada doktor dan boleh mendapat tahu masalah dan penyakit yang mereka hadapi agar mereka boleh di-refer ke hospital. Sebab berlakunya kematian di kalangan mereka kerana mereka tidak mendapat rawatan yang sepatutnya dan mereka tak tahu pun punca kadang-kadang kematian mereka sebab apa, ya. Sebab of course the environment is such. Betul. Naimah, sedikit tentang harapan Naimah dan juga aktiviti-aktiviti atau projek-projek lain yang akan diadakan di Uganda oleh Naimah dan juga AICT sendiri. Mungkin boleh sharekan dengan penonton harapan. Apakah harapan Naimah terhadap penonton yang menyaksikan slot ini? Harapan kita semestinya hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, berharap penuh hanya pada Allah dan Allah sebaik-baik perancang. Tapi sebagai seorang influencer yang dipandang oleh mata-mata, ya, dipandang oleh jutaan orang dan suara Naimah juga mungkin didengari, ya. Jadi Naimah ambil kesempatan ini bukan sahaja untuk bagi tahu apa yang berlaku di Palestin. Naimah ambil kesempatan ini untuk bagi tahu bila bercakap pasal humanity is not only in Gaza but it's all around the world. Apabila Naimah pergi ke Uganda ni, Naimah nampak keperitan dia. Naimah pergi ke Bangladesh, ke India, di Syria, refugee camp di Jordan dan sebagainya. They all need our help. Dan sebagai seorang aktivis ataupun sebagai seorang influencer yang ada platform di mana suara Naimah boleh didengari, harapan Naimah adalah apabila NGO-NGO, bukan saja AICT, bukan saja Naimah, tetapi bila adanya NGO-NGO yang bekerja di ground untuk membantu saudara kita yang berada di dalam kesusahan, sama-samalah kita step forward untuk bantu walaupun sekecil-kecil bantuan. Kadang kita tak boleh nak bantu dengan wang ringgit, bantu dengan menyebarkan apa yang berlaku. Macam anda yang tengok podcast ni hari ni, bantuan yang anda boleh berikan, yang the minimum bantuan yang anda boleh berikan, share, subscribe dan lebih supaya orang lebih ramai tahu apa yang kami di ground lakukan. Mungkin kita semua tidak berkesempatan, tidak berpeluang untuk ke ground, ya, untuk tengok sendiri. Tapi mungkin Allah pilih Naimah, Allah pilih aktivis-aktivis lain untuk berada di sana, untuk dokumenkan apa yang berlaku di sana. Dan kami hari ini balik semula ke tanah air untuk bagi tahu kepada anda, ianya bukan Gaza sahaja yang berdarah, tapi ramai sangat di seluruh pelosok dunia masih lagi yang sangat sengsara. Kalau bukan kita yang move forward, kalau bukan kita yang nak bantu mereka, siapa lagi? Amanah yang Naimah sampaikan hari ini kepada anda semua yang dengar, yang tengok podcast ni hari ini, yang tengok video ni hari ini, amanah beratnya yang Naimah pikul bila nampak ni, kita ada satu bebanan, ya, Puan Lila, bila kita nampak ni, ya. Kalau Naimah keep it to myself, nak jawab apa dengan Allah?
Jadi hari ini Naimah tak nak keep it to myself. Naimah ceritakan realiti kehidupan rakyat di Uganda dan juga negara-negara lain. Bila anda dengar dan anda tahu lepas tengok gambar dan video-videonya, kalau anda tengok dan anda masih lagi tidak take action, walaupun sekecil-kecil action, that is between you and Allah. Terima kasih, satu perkongsian sangat baik, memberi peluang kepada penonton-penonton di Garis Krisis untuk melihat dan mendengar sendiri apakah penderitaan yang harus dijalani dari segi kehidupan oleh rakyat-rakyat di negara-negara yang bergolak, di negara-negara yang harus melalui krisis-krisis yang sangat meruntung jiwa. Jadi sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Naimah yang memberi panduan-panduan dan cerita-cerita yang menarik. Jadi sekarang kita semua tahu bahawa adab rakyat di Uganda adalah sangat tinggi dan itulah yang harus kita jadikan sebagai tauladan untuk kehidupan kita, insya-Allah. Jadi daripada saya Lila Ruzaini, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton di Garis Krisis dan insya-Allah kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang, insya-Allah. Terima kasih.